Nunda, enak mah. Hah? Video yang tular ini memang buat orang ramai naik angin. Dalam rekaman tu jelas seorang lelaki yang mengalami masalah pertuturan sedang buat siaran langsung. Tapi malangnya dia jadi bahan ejekan seorang lelaki lain yang disyaki seorang guru siap berpakaian seragam rasmi. Lebih menyedihkan pelaku meniru cara percakapan mangsa sambil ketawa seolah-olah kekurangan orang lain tu bahan hiburan. Dalam masa sama kedengaran pula suara ketawa seorang wanita yang dipercayai berada di lokasi tersebut. Tindakan macam ini bukan sekadar tak beradab tapi langsung tak menunjukkan empati terhadap orang kurang upaya. Selepas video ini tular ramai pula persoalkan identiti individu terbabit dan mempersoalkan bagaimana tingkah laku seperti ini boleh datang daripada seseorang yang sepatutnya jadi pendidik. Perbuatan ini jelas bercanggah dengan nilai moral dan etika, apatah lagi peranan seorang guru yang sepatutnya mendidik, bukan merendahkan maruah orang lain. Isu ini jadi peringatan jelas bahawa empati dan keprihatinan sosial bukan pilihan tapi asas. Sekurangnya seseorang bukan tiket untuk dijadikan bahan ketawa. Anak mah? Hah? Ada Pak. Nunda, enak mah. Hah? Ini guru kayaknya nih. Kayak itu mana yuk? Hah? Nasib saya Pak, Bapak ini guru dong Pak. Pak. Syuk Hobbies gembira kongsi tiada takut. Syuk Hobbies suka kongsi sepanjang hari. Inilah Syuk Hobbies YouTube channel.